Salam semua. Hari ini, Cahaya nak bercerita. Cerita tentang kepentingan peribadi lawan penyatuan Melayu. Apa yang tersurat dan apa yang tersirat. Dengar baik-baik. Sesetengah penganalisis politik berpendapat, masa depan pembangkang semakin suram. Bukan kerana peletakan jawatan Muhyiddin selaku pengerusi PN, tetapi kerana intrik politik di kalangan kem-kem politik pemimpin Melayu yang semakin kuat mencatur masa depan demi kepentingan politik masing-masing. Cadangan Tun Mahathir agar semua kumpulan politik dan kumpulan sivil Melayu bersatu di bawah payung besar Melayu menghadapi cabaran dari kem-kem politik di kalangan warlord Melayu ini. Kekangan utama idea Mahathir ini adalah perpecahan politik dalaman Parti Bersatu yang kini dipimpin oleh Muhyiddin. Kenapa Bersatu menjadi penghalang utama penyatuan Melayu ini? Sebabnya jelas, iaitu Kem Muhyiddin mahu mengangkat Muhyiddin sebagai calon PM, yang mana cadangan ini bertentangan dengan semua hasrat orang Melayu, baik Payung Besar Melayu, PN dan rakan-rakan NGO yang lain. Parti-parti pembangkang yang lain mahukan satu gabungan yang utuh tanpa meletakkan apa-apa syarat atau calon untuk apa-apa jawatan. Ini disepakati oleh semua, tetapi nafsu politik kumpulan dari Kem Muhyiddin tidak memikirkan agenda tersebut. Sebaliknya meletakkan kepentingan individu, iaitu Muhyiddin sebagai keutamaan. Atas nafsu yang tidak terkawal inilah, ia merencatkan usaha menggabungkan kumpulan pembangkang di bawah satu payung. Kerana masalah inilah, ada sesetengah pihak berusaha menyatukan pembangkang di bawah payung besar Melayu. Ada sesetengah pihak pula berusaha menyatukan di bawah PN. Dan terbaru ada beberapa pihak mahu menyatukan semua di bawah Muafakat Nasional pula. Ini semua mengundang banyak persoalan di kalangan rakyat. Payung besar Melayu kah? PN kah? Atau MN, yang mana satu? Pada masa yang sama, dikala Parti Bersatu dan PN semakin lemah, Muhyiddin tidak melakukan apa-apa untuk memperkukuh dan memperkasa entiti yang telah sedia ada, hinggalah kekalahan memalukan di PRN Sabah dan terbaru konflik politik di Perlis. Semua ini kerana kelemahan kepimpinan utama mengemudi parti dan gabungan. Dalam suasana kemunduran ini, beliau secara tiba-tiba bersama Azmin Ali mengerakkan inisiatif Ikatan Prihatin Rakyat IPR. Ini cukup ganjil. Usaha IPR Muhyiddin ini dilihat satu usaha untuk menubuhkan satu lagi gabungan pembangkang yang bermaksud akan bersaing dengan gabungan yang sudah sedia ada, iaitu PN sendiri. Malah, ia juga dilihat seperti mahu bersaing dengan MN dan Payung Besar Melayu. Bukankah ini pelik? Usaha mewujudkan IPR ini dipercayai untuk mencari rakan gabungan yang bersetuju menerima Muhyiddin sebagai calon PN. Ini kerana di bawah Payung Besar Melayu, PN dan MN, Muhyiddin tidak akan mendapat tempat sebagai calon PM. Menilai corak dan gerak langkah Muhyiddin ini, ia pasti akan menuju kepada kegagalan kerana semua ini bukan untuk menyatukan pembangkang. Sebaliknya untuk memposisikan diri hingga bersaing sesama sendiri. Dan inilah antara hal yang pernah ditegur oleh Mahathir pada November lalu apabila beliau mempersoalkan usaha sesetengah pihak yang cuba mewujudkan lebih banyak payung besar yang akhirnya orang Melayu terus berpecah. Ada banyak lagi kepincangan yang akan kita kisahkan di sini. Cahaya akan ceritakan satu persatu agar kita faham apa yang sedang berlaku. Jumpa lagi selepas ini.